Dari teknik pengucapan awam. Okay, kalau teknik pengucapan awam, dulu Agajan melatih staf-staf Agajan untuk public speaking, pengucapan awam di depan audience. Okay, dia ada 5 step. Okay, dia ada 5 langkah. Okay, dia ada 5 langkah untuk pengucapan awam. 5 langkah bila you all buat live. 5 step. Okay, untuk teknik pengucapan awam yang berkesan adalah step yang pertama, introduction. Okay, introduction. Okay, bila you all buat live, dia ada introduction, dia ada short story. Okay, okay, introduction dan juga short story. Okay, introduction tu apa? Okay, dia adalah smile. Introduction dia ada pecahan smile, senyum. Okay, eye to eye contact. Okay, so mata kena pandang audience ni, umpama macam you bercakap berdepan dengan audience, padahal you bercakap dekat kamera je. Excited. Okay, sebelum kita nak orang excited dengan live kita, so kita terlebih dahulu kena excited. So energy kita kena betul masa kita buat live. Aura kita kena betul, aura kita kena positif. Sebab dia boleh transformkan aura tu kepada audience.